Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa lagi dengan aku Ayu Power Sport. Tapi nama channel kita ni adalah channel Ayu Shah. Ini adalah kelas pertama kita punya tuition Willy Motor. Yang bodoh Willy, kita belajar bagi jadi pandai Willy. Jom kita start. Pertama sekali, sebelum kita start Willy, kau kena pastikan, kau kena make sure kan alat-alat kelengkapan keselamatan kita cukup dengan kita. Barulah kita boleh teruskan projek kita. Apa benda contoh-contohnya? Kita ambil yang basic je. Contohnya adalah glove, pedi siku, pedi lutut, jaket, helmet dan kasut berseluar kain tebal ataupun seluar jean yang paling kita senang. Kalau adanya lebih advance, lebih baik, itu adalah bonus. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita, saudara. Terusnya, persediaan motor. Apa benda yang kita nak make sure kan dia kena bagus, kena dalam keadaan bersedia, kena dalam keadaan selamat. Apa benda yang kita kena check, saudara? Pertama, confirm lah minyak hitam kau kena cukup. Jangan kurang. Lebih sikit tak apa, sebab bila kita wheelie, minyak hitam kita kan ada dekat belakang. Kalau dia tak cukup dekat oil pump, tak sampai dekat oil pump, jam motor kau. Kedua, antara yang paling penting iaitu brake belakang. Mesti makan dan perform. Jangan terlalu jauh, agak-agak selesa kaki kau. Macam aku lebih kurang gap dalam 1 inci lebih, 2 inci je lah ni. Tekan dia terus melekat. Padu. Ketiga adalah pressure angin tayar depan. Wah, dia tak boleh keras sangat lah. Macam mana agak-agak dia, aku tak tahu berapa PSI, aku malah nak tekan. Agak-agak boleh picit aja tu. Sedap lah tu. Ini kau kena faham kau kena faham. Kau dengar ni, pressure tayar belakang ni agak kritikal juga Ini lebih penting berbanding tayar depan. Sebab apa? Dia mesti nak kena kurangkan angin sikit, lebih mudah untuk kita main wheelie. Kau tahu sebab apa? Macam mana cara dia bekerja? Ya, motor kita ni kan bulat. Lepas tu bila dia semakin keras, dia akan semakin tajam. Seolah-olahnya kau berdiri dekat kawasan yang kecil. Tapi bila tayar kau semakin lembek, semakin pepeh, tayar kau akan makin penyek. So banyak permukaan yang akan jumpa tas. Contohnya ni tayar keras ini permukaan tar. Tayar kau macam ni. Kan kita susah nak balance sebabnya permukaan yang berjumpa dengan tar ni adalah sikit. Tetapi kalau tayar kau tu lembek sikit, banyak permukaan yang akan jumpa tar. Contohnya macam ni. Ini tayar kiri, tayar kanan. Yang ini tayar tengah-tengah, yang lembek tu. So, kita berdiri lagi stabil, saudara. Oh, macam tu air. Habis tu air tayar depan macam mana lah dia bekerja? Kenapa nak kena lembek? Mai sini aku terangkan kau. Kenapa dan mengapa tayar depan kita ni kena kurangkan sikit angin dia? Kau tahu tak sebab apa? Kita nak tayar ni menjadi suspension kedua kepada motor kita. Supaya bila kita hempas motor tu, ada dua yang penyerap hentakan. Iaitu tayar dan fork kau. Spek udang. Itu pun kau tak tahu. Inai kau dah dapat sesuatu kan? Okey, sekarang kita dah cek motor kita dalam keadaan bersedia. Marilah kita belajar wheelie yang kau nanti-nantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pakai lagi. Yang kau relax je. Jom kita pakai. Barulah dalam keadaan selamat. Sebelum aku nak mula kongsi dengan kau macam mana cara wheelie ni, kau dengar kau orang hadam betul-betul penyapu buruk kau. Amaran keras kepada budak-budak yang masih bersekolah yang kau lesen pun tak ada. Engkau bawa motor mak kau jangan nak cuba-cuba wheelie motor mak bapak kau ataupun adik-beradik kau yang nak pakai buat pergi kerja. Andai kata engkau belajar wheelie, engkau pergi wheelie, lepas tu kau jatuh, motor tu bersepat, macam mana mak bapak kau nak pergi kerja? Dah lah itu je kenderaan yang dia ada, nak pergi cari nafkah. Macam mana adik-beradik kau nak pergi cari rezeki? Kau jangan menyusahkan orang. Kau pergi belajar dulu, kau pergi sekolah, kumpul duit, pergi beli motor sendiri dulu. Adakan lesen dulu. Buat yang benda-benda penting. Kita sekarang ni akan buat step pertama ni. Apakah kegunaan step pertama ni? Kita nak buat apa? Kenapa dengan step pertama ni? Step pertama ni kita nak belajar angkat motor, cara rhythm motor, macam mana nak throttle motor. Lepas tu yang paling penting sekali, kita nak bagi kau punya panik tu hilang. Kita nak bagi kau punya gayat tu hilang bila motor dalam keadaan tegak. Benda ni tak payah laju-laju tau. Benda pertama ni, step pertama ni kau dalam keadaan berhenti saja. Step pertama dia, macam aku ni sekarang aku guna gear 2. Sebab apa? Gear 1 motor ni terlalu melantut. Sebab aku kan dah buat kelas, dah buat auto terlalu kuat So aku guna gear 2 sebab aku nak lembut sikit. Dah masuk gear 2, kau buat apa? Kau ke belakang ke badan kau supaya berat badan kita ni diloadkan di belakang motor supaya motor tu depan degengan mudah nak terangkat. Kau tengok contohnya macam mana? Macam ni kaki kau jangan letak kat pedal. Kaki kau masih dekat bawah. Okey, kaki dah kat bawah. Macam mana? Okey, seterusnya kita akan angkatkan motor ni. Macam mana kita nak angkat motor ni? Macam ni ke? Sampai mampus lu tak terangkat. Kau kena angkat yang menggunakan badan kau. Kedua, kau kena support pakai throttle. Contohnya macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, itu kau selamatkan aku.
Macam tu cara angkat dia. Lepas macam tu angkat dia macam mana? Tak ada macam mana dah. Kau training kau dulu beberapa kali. Angkat letak. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Dia nak naik, kau tutup minyak. Motor kau dengar rhythm throttle ni macam mana? Engkau dengar. Macam aku ni nampak gayanya gear 2 dia, aku ada sakit pinggang sikit kalau nak angkat banyak kali. So aku menggunakan kuasa suspension. Kita preload. Kita kompreskan suspension tu macam ni. Dia tendang aja ke atas. Macam ni contoh kan. Kan bila kita tekan suspension tu, dia ke bawah, dia kompres. Dia tendang aja ke atas tu, kau terus throttle. Sampai tu kau tarik sikit motor macam ni Angkat. Letak. Buat lagi. Angkat. Letak. Kau tak payah throttle. Sekarang ni kita nak belajar angkat je. Bagi badan kau ni biar tak gayat. Bila motor kau dalam keadaan tegak macam ni, barulah kau tak panik bila kau tak gayat. Angkat lagi. Terlebih throttle nampak. Terlebih throttle kau tutup aja. Yang penting make sure peha kau tu kepit kau punya seat. Bila nak terbalik kau tahan kaki kau ni dekat bawah. Faham? Macam ni contoh Pak nak terbalik aku tahan kaki pak. Ingat kunci dia kau jangan panik, kau kena relax, bertenang saudara. Kita angkat lagi air. Yahoo! Kau tengok, ni throttle sudah lebih. Air aku dah pernah nak angkat motor ni. Aku nak angkat motor ni sampai bila air? Sampai bila sampai kau betul-betul bertenang bila motor kau dah tegak. Sampai otak kau boleh fikir. Sampai kau pun dah jadi relax bila motor kau tegak. Itu yang paling penting, kau tahu tak? Sebab apa? Kau bila tak relax, kau tak boleh pergi ke step lain. Sebab apa? Otak kau tak boleh nak berfikir nak buat apa tengah bila keadaan macam tu. Kau faham tak? Satu lagi macam mana kau nak tahu kau dah boleh pergi ke next step? Apa benda kau nak kena tengok? Bila kau angkat tu, motor tu naik lembut aja. Maknanya throttle kau tu, tangan kau tu dah lembut. Kau rhythm motor kau tu dah betul lah tu. Bila itu semua dah complete, rhythm motor tu naik dalam keadaan lembut, kau dah tak panik, kita pergi ke step seterusnya. Air, angkat lembut macam mana tu? Macam ni kau tengok ni Aku angkat Bismillahirrahmanirrahim. Lembut je. Step pertama tadi kita belajar angkat. Sekarang step kedua. Step kedua dia apa benda? Kita nak gerakkan motor tu. Kita dah wheelie, dah terangkat motor. Sekarang ni kita nak maju ke depan, menuju ke hadapan saudara. Macam mana? Tengok ni, semuanya adalah kunci dia dua benda. Berapa tegak motor kau dan macam mana cara kau throttle motor tu. Untuk nak jalan ke depan, motor kau tak boleh tegak macam jam pukul 12. Kau tahu tak? Kau mesti kena lebih kurang dalam pukul 1. Pukul 1 lebih nak kat pukul 2 macam ni ke ataupun macam ni sikit aja. Sebab apa? Bila kau tegak macam ni, kau throttle, motor kau akan terbalik. Dia tak nak jalan ke depan, tapi motor terbalik. So kita nak kena macam mana? Kita pergi dekat pukul nombor 1, jam 1. Lepas tu motor dalam keadaan macam ni. So motor tu antara dia nak turun ataupun dia nak terbalik. Dia nak terbalik waktu bila? Dia akan naik waktu engkau throttle. Bila engkau tutup throttle, motor tu akan jatuh. So kat situ kau kena pandai balancekan throttle. Macam mana nak balancekan throttle? Yang pertama kau guna telinga, kau dengar rhythm aku throttle macam mana. Tak susah pun, senang. Ingat, peha kepit kat bahagian seat sini. Lepas tu berat hantar ke belakang. Gear dah masuk. Kita angkat lembut-lembut, tenang-tenang. Kau jangan panik. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Pak, throttle sikit-sikit dia. Babam. Okey saudara, sekali lagi kau dengar ni rhythm throttle dan angle motor tu berapa meter tegak. Engkau tengok betul-betul. Aku penat ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kepit kemun. Angkat bismillah. Nampak terlebih. Kau tengok kalau tegak, aku throttle pergi macam mana? Kau nampak tu? Kau nampak tu? Padahal tak jadi tadi dah lalang tunjuk yang kau. Bila terlebih tegak dia jadi macam mana? Kita angkat. Dengar throttle babam. Ngang. Kau ingat aku akan siap buat kiraan untuk kau. Dia punya kiraan pera dia 1, 2, motor dah tegak. Lepas throttle, motor tu akan menuju ke depan dan dia akan sampai tu dia akan turun. Dia nak turun tu kau throttle sikit lagi. 1, 2, throttle sikit-sikit tau. Bukan banyak-banyak tau. Dengar balik. Kat 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Untuk permulaan ni kau tak payah buat jauh-jauh. Kau dapat 2 kali pump pun dah cukup. Buat, letak, angkat balik. Letak, angkat balik. Letak, angkat balik. Buatlah 2-3 kali pump, 2-3 kali pump. Tak perlu lama-lama. Sebab apa? Kita ni punya masa memori belum biasa kerja lagi untuk benda-benda gini. Ini adalah benda-benda baru untuk kita. Aku pun anggap diri aku tak pernah wheelie. So kita belajar sama-sama ni. Kita buat sama-sama Kita buat ulang sampai kita punya perasaan takut dah immune dengan benda ni. So kita tak ada rasa takut, kita rasa happy, kita rasa seronok, kita dah tak gayat.
supaya kita ni boleh relax, boleh berfikir apa step seterusnya. Kita buat lagi. Jom belajar training kena macam ni. Kepit apa? Pegang. Okey, letak. Angkat. Terlebih. Kita buat lagi. Agak-agak motor tu macam dah tak boleh nak kawal. Dia dah pergi ke kiri ke pergi ke kanan kan. Kau kayu je kaki kau tu. Kau lepas saja pegang kau ni daripada seat. Kau pegang aja throttle. Tapi ingat, dalam keadaan pegang throttle, tangan jangan pergi on throttle. Tutup throttle, okey? Kalau dah tak boleh handle juga, kau lepas saja motor. Tak ada apa, jatuh perlahan. Tengok. Okey, buat lagi. Sekarang ni aku akan tunjuk contoh motor tu luar kawalan. Apa kau kena buat? Ini kau tengok ni. Kau tengok, aku lepas saja peha aku daripada seat. Tangan kau ni kontrol. Kau relax, bertenang. Kau jangan kelang kabut. Kalau dah tak boleh kawal juga, kau lepas saja motor. Kalau macam ni ada box kan, kau keluar saja pada motor. Kau settle. Training lagi. Tengok. Kaki ni main peranan. Kalau nak jatuh ke depan balik, tolak ke depan balik. Macam tu je. Yang penting jangan panik. Hai, aku dah boleh 2 pump dengan keadaan bertenang. 2 kali throttle lagi. 2 kali throttle kau buat 3. Lepas 3 kau buat 4. Kau buatlah sampai berapa lama throttle yang kau boleh buat. Ini adalah nama wheelie-nya, wheelie beruang ataupun wheelie seret kaki. Untuk pemula, wheelie ni sangat penting. Kau wheelie macam ni jauh-jauh pun tak apa. Kau jauh-jauh, kau bawa dia slow je, tak payah laju. Sampai lebar, kau dengar throttle. Boleh kau U-turn pula kalau kau dah handal. Kau U-turn, kau tegak balik. Dah jatuh kau. Belajar. Kau tengok seret kaki tu tekan. Seret. Nampak? Okey, U-turn pula, U-turn. Kalau dah boleh kontrol macam ni, penat aku lah. Kalau kau dah boleh kontrol motor macam tu, kita dah bersedia untuk pergi ke next step yang lebih mencabar. Korang belajar dulu wheelie bulat. Nak tengok, selalu tengok sangat aku wheelie bulat kan. Kaki lutut aku sial. Sampai kau dapat safe bila kau nak jatuh. Lepas tu kau nak jatuh, kau rasa nampak. Sampai macam tu contohnya. Kaki kanan tapi kau dapat safe lagi. Sampai macam tu kita nakkan kau punya experience supaya kau bertenang bila jadi apa-apa keadaan pun. Aku nak kena wheelie macam ni berapa lama? Sampai kau mahir. Inilah the realnya wheelie beruang. Ada orang panggil wheelie mayat, ada orang panggil wheelie penguin, ada orang panggil macam-macam lah. Ni kayak kita U-turn. Dia kena bertenang. Rendahkan sikit motor. Okey, jalan balik. Penat ya? Kau tak semestinya buat atas jalan raya. Dan aku nasihatkan kau untuk awal-awal pemula ni, kau tak payah buat atas jalan tar. Kau buat atas padang, atas gumpul. Mana boleh atas padang, atas gumpul kali licin. Kau jangan pergi dekat lecak. Kau tak payah nak berdaah lah kau. Ni aku tunjukkan kau, aku buat atas pasir. Kau tengok ni. Kau tengok atas pasir. Ni pasir tau. Kau tengok boleh, tak ada masalah pun. Ini tak jadi, apa nama dia, tak boleh. Penyapu muka kau, banyak alasan kau. Kau ingat cara nak buat tu macam mana? Angkat, duduk belakang-belakang, peha kepit seat, throttle secara gentleman, angkat sikit motor tu mengguna strength badan. Dan angkat, nget, letak. Angkat, nget, letak. Ingat, rhythm motor tu bukan throttle. Wap, tak. Dia, letak. Letak. Sikit aja throttle tu. Sikit je. Okey, lepas tu ketinggian, berapa tinggi kena angkat motor? Ingat, tak perlu sampai tegak-tegak sampai pukul 12. Lebih kurang macam ni Kau tengok kita angkat macam ni je. Macam ni saja. Jangan macam ni. Sebab apa jangan tegak macam ni? Kau tengok apa kesan dia kalau motor tu keadaan macam ni dan macam ni. Kau tengok kita buat yang pertama, motor tu dalam keadaan lebih kurang dalam pukul 1 lah kita kata Pukul 1 bila kita throttle apa akan jadi? Dia jalan ke depan, nampak? Okey. Kalau dia tegak macam ni, kita perah apa jadi? Dia terbalik.
Pegang apa jadi? Dia terbalik. So dia motor tu harus macam ni. Pegang sikit-sikit. Andai kata nak terbalik sangat pun, engkau lepas saja motor tu kalau tak boleh kawal. Tapi insya-Allah benda ni boleh kawal. Dan pesanannya kita kena buat kat mana? Atas rumput supaya kalau engkau jatuh sekalipun tak sakit. Sekadar lebam-lebam saja. Itu pun kalau lebam. Ingat latihan tubi kita untuk step kali ni adalah angkat dan jalan. Anggaran lah throttle tu nak berapa banyak? Tak payah banyak. Lebih kurang dalam 2%, 3%, 5%, maksimum pun 10% aku rasa, aku cakap dengan kau. Tak banyak pun, tak banyak. Bergantung kepada power motor kau tu masing-masing lah. Ingat, cari motor yang tak ada kelas. Untuk fasa pertama ni, kau buat aja latih tubi macam tu. Angkat, letak, angkat, letak, angkat. Lepas tu jalan, letak, angkat, jalan, letak, angkat, jalan, letak. Dan kita nak bagi otak dan badan kita ni ada synchronize. Calibration dia tune. Otak kata wheelie, benda ni menjadi reflect. Itu ayat yang paling tepat. Kita nakkan body reflect kita pantas dengan pergerakan motor tu. Ini aku cakap dengan kau, aku tiap dengan kau lah. Kita ni sebenarnya semua orang boleh wheelie. Dia yang bezanya macam mana kau belajar, macam mana kau nak paksa diri kau hilangkan gayat. Bukan takut sangat pun sebenarnya gayat. Sebab benda kita tak biasa. Sekarang ni kita nak biasakan dia. Kau buat aja step tu dulu. Kau jangan skip step ni, aku cakap kau. Kau jangan tak reti wheelie beruang ataupun wheelie hantu walaupun apa. Wheelie seret kaki lah, wheelie zombie pula budak-budak ni kata. Engkau kalau pandai wheelie ni sampai kau dah boleh level kona-kona apa semua, next step lebih mudah untuk kau. Memang cepat kau belajar. Satu lagi kau jangan lupa rakam kalau kau buat tu kau training kau rakam lah. Lepas tu buatlah video. Lepas tu bagi kat aku nanti tengok kita pilih-pilih rasa macam nak bagi hadiah dekat korang ni. Kau nak pandai, kau buat latihan tubi sampai kau cerdik, sampai kau gerti. Lepas tu apa? Kita berjumpa di next video dan next step. Jangan lupa support, follow, like and share dan komen dan subscribe.